Kami dah kahwin. Hai, untuk masa depanku hari ini 27 hari bulan 12 aku nak nikah hari Sabtu. So, siapa yang make up ganjil? Mestilah tengok sini. So, hari ni kita akan make upkan Jun. Kita nak buat look soft-soft je untuk nikah ni. Hari ni akak ni baru rasa nervous. Malam macam tengah kalut-kalut lagi. Dia buat persiapan. Dia dah ketak lah, dia duduk tangan aku dah ketak-ketak. Tak nak cakap apa, memang ketak sekarang. Tak tahu macam mana boleh jadi lagi. Yang pandai-pandai lah cover-cover aku. Tahu je tahu aku macam mana. Behave tu tak behave. InsyaAllah boleh. Jadi ayu sikit. Ana sebagai sahabat mestilah Ana happy sebab Ana tahu past relationship dia dulu macam mana. Tak expect dia akan kahwin secepat ini. Ida, anda besar Ida. Hai Jun, Ana doakan semoga perkahwinan Jun ni hingga ke jannah. Jadilah seorang isteri yang soleha. Enjoy your marriage dan Ana doakan yang baik-baik sahaja. Selamat pengantin baru. Oh my god, Jun sangat gangster. And then dia penakut gila. Majority action dia macam best lah moment dengan Jun. So for Jun, tahniah sekali lagi. Doakan Jun nak sentiasa bahagia dan kekal hingga ke jannah. Amin. Who knows? Kita Tuhan Allah, rezeki dia. Nampak tak kasut dia? Ifah pegang ni bukan pegang sesaja. Dia manja. Idah ni dia manja. Tak tahulah husband dia. Asalnya husband dia okey ni. Okay, untuk Junaida, Ifah doakan semoga dipermudahkan urusan hingga ke jannah. InsyaAllah semuanya akan berjalan lancar. Tahniah. Rasanya tahun depan cukup 10 tahun persahabatan ni. Last year kita orang pergi Bangkok berdua. Itu memang adalah first trip. Memang berdua dengan dia. Macam 4 hari 3 malam tu memang kita orang spend time together apa semua. So tak tahu after this dapat ke tidak. Mungkin tak lah sebab dia dah bersuami. Kalau nampak Jun dia confirm peluk, dia confirm nangis. So memang dia punya apa-apa benda yang dia sedap. Kalau nampak dia confirm nangis macam tu lah. So bagi dia adalah tempat untuk anda mengadu. So daripada L dia tak pernah judge Alia. Memang susah senang memang dia ada dengan Alia. So ada nak ucapkan tahniah dekat Jun. Alia memang happy tengok dia dah jumpa dia punya, sebab sebelum ni kita tahu macam mana dia sedih, down apa semua. Tahniah Jun. Dah kenal dengan Jun almost 10 tahun. Kalau momen yang tak dapat dilupakan daripada zaman study, kita orang selalu satu group. So daripada first semester sampailah habis semester, kita orang memang dipertemukan untuk jadi bestie. Dah bekerja pun kita orang always together. Untuk Jun, umur makin dimamah usia, Jun pun dah menuju ke fasa bahagia. Tapi percaya bahagia itu milik semua. Cuma cara buat kita itu berbeza. Hargai saat masih ada. Nikmati dengan bahagia. All the best Junaida. Moga kita bertemu lagi di versi yang lebih indah. Selamat pengantin baru. Mengenali Junaidah ni, dia personality dia agak kasar. Dia banyak kawan dengan lelaki sebenarnya. Bila kita kenal dia lebih dalam, dia seorang yang sangat lembut hati. Hati tisu. Untuk Junaidah, selamat pengantin baru. InsyaAllah all the best dalam perkahwinan. Kita dah settle make up Jun. Jun, are you excited? So kita tengok reaction kawan-kawan kita macam mana, okay? Run, dah ready ke? 1, 2, 3. Masuk lagi. Lawa tu. Nice. So sekarang kita nak pergi mana dah? Masjid. Siapa dekat masjid? Sekarang dah 3.50. Kita lagi setengah jam lagi. Nanti nervous tak? Belum dia. Dia macam debak juga tapi tak ni lah. Kahwin ni seronok. Happy je, okay? So Jun kena banyak sabar. Alah jangan toyok sangat. Turun dulu. Kakak, selamat pengantin baru. Semoga bahagia. Jumpa dekat masjid nanti. Assalamualaikum. Anakku Junaida, selamat pengantin baru. Mohon doakan semoga bahagia selalu hingga ke jannah dan selamat menjalani kehidupan rumah tangga. Untuk Syafiq, mohon doakan sentiasa menjaga anak mak dengan baiklah, dengan penuh kasih sayang. Selamat pengantin baru. Semoga perkahwinan kekal hingga ke jannah. Amin.
Aku nikahkan akan kau, aku kahwin akan kau dengan pinangan kau, Junaidah binti Muhammad Husni, dengan mas kahwinnya sebanyak 1 dinar emas tunai. Aku terima nikahnya Junaidah binti Muhammad Husni dengan emas kahwin 1 dinar emas tunai. Boleh. Al-Fatihah. Junaidah, inilah mas kahwin yang wajib bagi aku atas diri kamu bernilai 1 dinar emas. Saya terima. Semoga bahagia selalu tinggal kita Syafi yang anak-anak mana dia dengan baik. Selamat baru Junaidah Syafi. Selamat pengantin baru Jun dan Syafiq. Ibu ucapkan selamat pengantin baru buat Syafiq dan Jun. Semoga kekal hingga jannah. Ibu dan Abah rasa gembira dan bahagia pada hari ini kerana Syafiq telah menamatkan zaman bujang. Untuk Syafiq semoga bahagia. Tahniah Afiq. Selamat pengantin baru Syafiq dan Jun. Berbahagia hingga jannah. Untuk isteriku, insya-Allah kita akan bahagia sampai syurga. So dah selesai kita punya majlis akad nikah. Okay, cakap sikit. Cakap apa? Terima kasih kepada yang datang memeriahkan majlis kami. Kita jumpa esok 28 Disember 20 25. Assalamualaikum. Hai, hari ni day 2 28 hari bulan 12. Kita nak tanding mai sini sang klasik. El yang make up kan. Hari ni kita orang punya look klasik. Untuk pengetahuan korang semua, baju ni kita orang DIY tau. Kita orang buat sendiri. Macam tu. Hari ni Ifai yang siapkan. Stay tune.